Nak oyak kena. Kematian kita ni ibu-ibu. Malikil maut dia mari mau kita 70 kali. Kita tahu belakang dah. Tak kena amal royak dah. 70 kali sehari semalam. Menewa tak ada putih ada. Ni mari berapa terik dah tadi ni. Kok kita tak nak tengok. Berat. Kenapa? Yang kita tengok di rumah tak ada malam ni. Mari tengok sini. Duduk sini belakang. Apa suh pun duduk sini juga. Tapi tak ada pun rumah ya. Yang gidah tak ada. Tak temu ngakmu. Mari tengok duduk sini. Demo pun dimakia juga duduk sini. Ni malikil maut moci-moci. 70 kali. Pas 70 kali ji sipsi cuma. 24 jam 70 kali. Berapa minit sekali? Berapa minit dia mari tengok kita. Tapi tak apalah. Mereka tak ada gapo lagi. Hodok bosan mari tengok. Hak ni masak dah weh. Hak ni takkan nak luruh dah weh. Ia gahai pun luruh dem. Kita pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Memang kata tak ada dah memang. Allah malah tengok anak bulan gi lagi. Malah tengok anak bulan ni gi lagi. Tak ada nak menyambut Ramadan. Tak ada nak menyambut Ramadan. Ni yang panggil kita. Allah sesar besar kita. Sesar kita nak ya. Kerana tak ada nak menyambut Ramadan. Keberkatan Ramadan. Kelebihan Ramadan. Tak ada nak siapa molek. Mari meninggal. Hani jangan ingat molek nak ya. Sebab tu kita dapat Ramadan ni kena berdoa. Ya Allah, balighna Ramadan. Wahai Tuhan kami, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Minta wisapa bulan Ramadan. Kerana kelebihan Ramadan luar biasa. Luar biasa. Tidak ada bandingi bulan-bulan yang ada di dunia ni, tak ada. Ramadan lah yang paling agung sekali, tak ada. Hani nak ayat.